Assalamualaikum semua, nama saya Nurul Azwana binti Muhammad Juda. Saya berasal daripada Johor. Hari ini, saya nak bawa anda semua berjalan-jalan di salah satu pusat membeli belah terbesar dan paling popular di Kuantan, iaitu East Coast Mall. Faham? Kalau anda suka membeli belah dan menikmati makanan yang lazat dan mencari hiburan yang menarik, inilah tempat dia. Jom! East Coast Mall atau ECM merupakan destinasi kegemaran penduduk tempatan dan pelancong untuk membeli belah, bersantai dan menikmati pelbagai hidangan. Ia terletak di tengah-tengah bandar Kuantan. Pusat membeli belah ini adalah lokasi wajib disinggah jika anda berkunjung ke Pantai Timur Malaysia. Just looking out on the day of another dream, where you can't get what you want. Sebaik sahaja melangkah masuk suasana moden dan meriah menyambut kita. ECM mempunyai lebih daripada 200 buah kedai seperti Lena, Foxen. Lepas penat berjalan, masa untuk makan, ECM menawarkan pelbagai pilihan makanan daripada makanan segera hinggalah masakan tempatan. Antara hidangan kegemaran saya ialah nasi lemak dan sate yang boleh didapati di food court. Jangan lupa cuba teh tarik, minuman tradisional Malaysia yang manis dan menyegarkan. Kalau anda peminat pencuci mulut, terdapat pelbagai kedai aiskrim dan kek yang pasti menggoda selera. ECM bukan sahaja sekadar tempat membeli belah dan makan, ia juga menawarkan pelbagai hiburan. Anda boleh berhenti di panggung wayang yang besar atau membawa anak-anak bermain di kawasan permainan interaktif. If you can't get what you want, then come with me. Up on Melancholy Hill. Jika anda semua penat berjalan, rehatlah dulu sekejap. Kepada yang suka mengambil swafoto bersama keluarga tercinta dan rakan-rakan, anda semua boleh datang ke KPIX Selfie Studio. Itulah sedikit sebanyak pengalaman saya di East Coast Mall Kuantan. Tempat ini memang pilihan terbaik untuk membeli belah, menikmati makanan yang lazat dan berseronok bersama keluarga atau rakan-rakan. Kalau anda semua datang ke Kuantan, jangan lupa singgah di East Coast Mall dan alami sendiri keseronokannya. Semoga kita bertemu lagi dalam perjalanan